Alright, so Yuan masih lagi bersama dengan Puan Mashila, iaitu daripada unit komunikasi korporat JPN. Alright. So, okey Puan. Ya. Macam mana pula kalau kes yang tukar jantina? Boleh ke diorang tukar nama dekat IC ni? Okey, dalam di Malaysia kita belum ada lagi kes yang berjaya ataupun memperolehi pertukaran jantina, tapi tukar nama yang boleh, tak ada masalah. Sebab nama ni tidak kita panggil adalah satu identiti yang untuk kita memanggil lah. So dalam kes ni contohnya nama asal dia lelaki, tapi dia nak nama tu macam perempuan. Memang takat ni kita tidak ada klausa atau membenarkan nama perempuan tu dimiliki oleh orang lelaki lah, melainkan nama yang macam nama Melayu ni ada yang komersial yang boleh digunakan kedua-dua pihak kan. So tak ada isu lah. Kita hanya bergantung sekarang ni permohonan dia tu atas reason yang dia nak buat tu. Reason dia sebab pertukaran nama tu sebab maksud tak baik, bukanlah sebab pertukaran jantina tadi tu. So far tak pernah lagi lah. Tak pernah, kita tak pernah dapat. Kok lah ada macam pernah dapat, tapi mungkin sebab proses pindaan nama ni ada peringkat yang meluluskan, yang mana bukan diuruskan di kaunter terus mendapat kelulusan, yang mana permohonan dia perlu diangkat untuk kita panggil panel bagi mengesahkan dan meluluskan permohonan tersebut lah. Oh, maknanya bukannya macam selalu kalau macam kita nak buat contohnya IC, kita akan pergi ke kaunter, diorang tak boleh lah kalau kes-kes macam ni. Diorang masuk kaunter untuk permohonan, tetapi tempoh permohonan itu tidak seperti permohonan kad penalan biasa lah. Sebab kalau kad penalan biasa sejam kan, biasa cepat dah. Dalam tempoh 24 jam dia dah siap. Tapi bagi kes ini mereka perlu dirujuk ke badan panel, kita panggil panel pelulus lah, untuk memutuskan keputusan permohonan diorang tu. Kalau yang jenis kalau diorang tukar agama tu, diorang boleh. Kalau pertukaran agama di Malaysia ni, benda tu adalah satu yang biasa. Dia tak kisah dia convert kepada agama apa. Kalau daripada Melayu yang cuma daripada Muslim kepada agama lain sahaja yang bermasalah, bukan bermasalah apa, dia perlu dapatkan pengiktirafan ataupun kelulusan daripada mahkamah syariah, itu saja. So sekiranya mahkamah syariah membenarkan permohonan menukar agama tu, baru kita kita proseslah permohonan tersebut. Tapi bagi kes-kes penukaran agama, contohnya budak ke Kristian, dia menggunakan nama Kristian, sebab tu tadi dokumen sokongan daripada agensi tu, maksudnya kalau dia convert Kristian, dia perlu ada maklumat daripada church ataupun gereja. Bagi mereka yang menganut agama maksudnya Buddhis kepada Hindu ke apa pun, ada pengesahan daripada agensi keagamaan tersebut. Itu yang penting lah. Tapi kalau macam agama lain tu, diorang hanya pergi macam church yang berdekatan je ke diorang ada macam church ni macam kita macam ada masjid negara ke apa kan, macam diorang ada ke macam tempat khas? Kalau untuk agama Islam, memang perakuan dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Bagi lain-lain agama adalah kita panggil gereja ataupun tempat agama yang diiktiraf lah oleh kerajaan. Dia ada tempat-tempat dia tertentu lah. Tapi actually untuk Muslim pun, sekiranya yang convert kepada Muslim, kita benarkan pemohon ni mengekalkan nama asal, sebab yang convert tu adalah agama, bukan nama. Sebab tu dari segi penamaan di Malaysia sekarang ni, yang penting agama apa yang dianuti lah, bukannya isu on nama tu sebenarnya. Sebab kalau diorang dah convert tu, mesti diorang macam nak tukar nama juga kan. Yang tu yang menjadi persoalan dia. Tapi kebanyakan fotos yang convert Muslim ni, dia ada nama yang diberi atas nama Islam tu. Tapi ada pilihan di atas penama tu sendiri, sama ada nak mengekalkan nama asal mereka atau menggunakan nama baru. Okay. Alright, bagi yang tengah dengar podcast kami di YouTube channel kami, korang jangan lupa search My Campus Jarak Radio dan klik button subscribe. Alright, so kita masih lagi bersama Puan Mashila. Puan Mashila. Ya. Berapa purata orang yang tukar nama dan berapa yang diluluskan? Saya tak pasti, minta maaf lah, yang itu dari segi figure saya tak boleh nak bagi maklumat. Kerana dari segi peratusan tu, saya rasa dalam setiap hari permohonan tu at least ada satu lah yang mengemukakan permohonan. So kalau di Putrajaya ni, permohonan satu hari dalam 200 orang. So satu hari tu at least ada satu orang akan buat permohonan lah. Kebanyakan yang diluluskan tu dia dalam kategori apa ya Puan? Kalau kelulusan tu, satunya kita tengok dokumen yang dikemukakan. Contohnya macam kanak-kanak umur 12 ni, memang dia tahu nama tu tak sesuai. Di sekolah pun ada mungkin masalah. So si
keluarga ataupun ibu bapa tadi mengemukakan permohonan atas fakta yang logik dan boleh diterima, sebenarnya tak ada masalah. Dan bagi kes pertukaran agama, kebanyakannya kalau contohnya convert Hindu kepada Kristian atau Buddha kepada Kristian atau sebaliknya, iaitu kita tengok juga surat daripada sokongan agensi agama tu. Dia sebenarnya kebergantungan tu berdasarkan dokumen yang dikemukakan, bukan atas isu orang kata perasaan pelulus tu tadi, tidak. So dokumen dia tu kalau berpatutan, maksudnya sesuai dan tidak menyalahi mana-mana fahaman, mana-mana sensitivity, kita consider lah, kita pertimbang. Okay Puan, kalau lah kata kes dia permohonan dia gagal kan, tapi dia nak juga tukar nama, so ada macam option lain ke? Biasanya kita akan consult, kita akan nasihatkan pemohon. Contohnya nama yang dia gunakan tu sangat berbeza dengan nama keluarga, contohnya kan. Contoh macam tadilah yang soalan tuan tadi pada pertukaran jantina kes ni berlaku kalau katalah nama yang tu sangat-sangat menyerupai seorang wanita atau seorang lelaki. So kita nasihatkan dia sebab dia masih ada keluarga, rujuk dengan keluarga, macam mana perasaan keluarga dia. Tapi kalau boleh kita takkan membiarkan identiti, sebab nama asal tu sebenarnya memang ada, kita bawa ke mana-mana dalam chip MyKad memang ada. Kalau boleh tidak terlalu